Okay guys, satu bonus tip untuk anda. Nak share tip apa? Cuba komen nak share tip apa. Okey, sempena dengan sempena dengan datangnya saya kali pertama di Eagle Eye Driving Range ni, saya rasa saya nak share tip ball compression lah. Kan? Inilah cita-cita kau orang. Mesti kau nak cari ball compression yang baik kan? Sebenarnya ball compression terhasilkan apa? Nombor satu, kontak mesti baik guys. Kontak bola mesti baik. Kalau kontak tak baik, macam mana nak dapat compression? Kalau dah ngetop, macam mana nak dapat compression? Tak boleh dapat. Kontak bola mesti baik. Nak dapat kontak yang baik, badan kena stable. Nombor satu. Badan kena stable. Tak stable, kau pukul tu hoyong hayang, bangunlah apalah, memang tak akan kena dengan baik. Kalau kita pukul dengan stable, kontak akan senang. Jadi selalunya untuk tujuan praktis, kita boleh start dengan 60% of your power. Lepas tu naikkan lagi 70%, 80% sampai ke 100%. Kemudian barulah boleh tengok, boleh tak anda achieve pada 100% itu dengan kontak yang baik, badan yang stable. Itu dia. Itu berapa sen agaknya. Tapi saya pukul memang tak kuat pun. Saya main golf pun main 80% je. Paling kuat. Kita dah tua, manalah kuat nak pukul kuat. Itu. Gitu dia. Jadi itulah dia tip untuk ball compression yang pertama. Dapatkan kontak yang baik dan pastikan badan anda stable. Macam mana nak dapatkan badan yang stable? Pukul dengan power yang different daripada low sampai ke highest power. Contoh, saya nak pukul dengan semaksimum mungkin, speed yang paling laju yang saya boleh buat, dan badan saya nak stable. Yes, macam tu. Straight pun. Gitulah. Jangan lupa komen dan share. Manis-manis. Manis-manis jengke datangkan